hadirin sekalian. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Saya Suzy, DJ Johor FM. Baik, bagi memberkati majlis pada pagi yang penuh bermakna ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Fuad Rahmat untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami berhimpun pada hari ini bersempena dengan program pelancaran jelajah Ramadan 2026, memohon rahmat dan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat itu engkau berikan petunjuk kepada kami, engkau perkukuhkan perpaduan kami, engkau memperbaiki urusan agama dan dunia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Restuilah perancangan kami, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. وأعيده اللهم علينا سنين بعد سنين أعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Burung camar terbang ke Tanjung Piai, singgah sebentar di Kota Iskandar. Ramadan menjelma, penuh damai, jelajah bermula membawa sinar. Dari Johor ke Perlis berseri, singgah sebentar di bumi lestari. Semangat madani kita zahiri, RTM menjelajah seluruh negeri. Dari studio ke lapangan, daripada suara ke jiwa rakyat, RTM terus komited menjadi suara yang menyatu dan cahaya yang menerangi. Hari ini, kita bukan sekadar melancarkan satu program, kita melancarkan satu misi. Misi menyebarkan rahmah, misi menyantuni asnaf, misi menghubungkan hati-hati rakyat Malaysia sepanjang Ramadan 2026. 34 orang penyampai dari 34 stesen radio RTM Negeri Turun Padang menjelajah ke seluruh negara, membawa suara, membawa mesej dan membawa semangat Ramadan ke setiap pelosok tanah air. 2,500.1 kilometer, 80 buah masjid, satu suara, satu jiwa. Mana rakan-rakan penyampai saya? Boleh tak berikan tepukan yang paling gemuruh untuk rakan-rakan penyampai 34 stesen RTM seluruh negeri. Baik, majlis diteruskan dengan ucapan daripada penajuk utama Babas. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Azrail Muhammad, Ketua Pemasaran Baba Products Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman,
Ketua Pengarah Penyiaran, Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Bahagian Program Radio, Ketua-Ketua Agensi Kementerian Komunikasi di Negeri Johor, Barisan Perusahaan Tertinggi Jabatan Penyiaran, Gerakan Penaja, rakan-rakan strategik dan hadirin hadirat sekalian. Izinkan saya untuk memulakan pantun. Kalau pengacara pempantun, saya sambungkan jugalah. Okey. Jelajah Ramadan ATM ditunggu bersaban hari. Kalau tak ada babas, tak adalah kari. Dengan kata babas nak belanja makan. Kalau tak ada babas, tak adalah kari. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Salam Malaysia banda ni. Terbalik. Okey, saya ulangkan. Jelajah Ramadan ATM ditunggu bersaban hari. Dengan kata babas nak belanja makan. Okey. Kalau tak ada babas, tak adalah kari. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Okay. Nervous. Ada mati. Okey, Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi dengan izin yang limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk majlis pelancaran Jelajah Ramadan ATM ke edisi 14. Alhamdulillah, ini adalah tahun kedua Babas menjadi penaja. Pada tahun lepas kami menjadi rakan penaja dan tahun ini kami diberi peluang untuk menjadi penaja utama. Dan kami amat berbesar hati, bersyukur dan merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak ATM memberi peluang kepada Babas untuk menjadi penaja utama untuk edisi ke-14 hari ini. Saya sendiri tahun lepas saya mengikuti jelajah konvoi ini ke 14 negeri, dari Sabah merentasi Brunei, Sarawak hingga ke Semenanjung Malaysia dan berakhir di negeri Melaka. Dan Alhamdulillah, dengan izin, is very eye-opening and humbling experience for me myself, which money can buy. Dari melawati rumah-rumah, kampung ke kampung, ziarah kasih rumah ke rumah, kita menziarahi orang tua yang sakit, kita memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf, ibu tunggal, anak-anak, adik-adik tafiz, mu'alaf, termasuk juga orang-orang asli. Jadi bila melihat dia punya senyuman, keceriaan dan ucapan terima kasih yang bertalu-talu diberikan, memberi satu kepuasan dan pengalaman yang sangat unik lah. Dan dengan izin, this program is not just commercial value lah, especially for us as a sponsor, but most importantly give us the humanity value in line with the spirit of Holy Ramadan, which give us a compassion, empathy and sharing values. Jadi ini merupakan inisiatif yang sangat baik, yang murni, selaras dengan objektif kami di Babas untuk turun padang, menyantuni dan mendekati masyarakat setempat. Selain kami berkongsi rezeki, memberi sumbangan, merapatkan ukuah di antara warga-warga ATM, Babas dan juga rakan-rakan penaja yang lain. Dan yang paling penting, kita mengimarahkan bulan Ramadan yang mulia ini. Selain pihak kami memenuhi tanggungjawab social corporate lah, CSR. Jadi pada tahun lepas pihak Babas telah memberi sumbangan penajaan siaran, sumbangan produk bakul-bakul rahmah dan juga 2,500 pack nasi kari ayam. Jadi insya-Allah pada tahun ini kami menggandakan, menambahkan jumlah penajaan sebanyak 3 kali yang bernilai hampir setengah juta. Alhamdulillah. Dan kami berharap dengan sumbangan dan bantuan ini dapat membantu golongan sasaran dan memberi keceriaan kepada semua golongan yang diperlukan. Selain sumbangan barangan produk, kami juga akan berkongsi ilmu dengan halal talk kami di setiap negeri. Dan yang paling istimewa, kami akan memasak dan merewang dan memberi 500 nasi kari ayam Babas secara percuma kepada semua pengunjung di setiap negeri nantilah. Alhamdulillah. Jadi selain program Babas, saya dipahamkan banyak pengisian di setiap negeri nanti. Kita ada program-program kerohanian, kemunculan artis, influencer. Saya juga dipahamkan ada peserta-peserta global Sumut Flotilla juga yang akan menyertai kita untuk berkongsi pengalaman mereka. Jadi secara umum pengkongsian kerjasama pihak ATM dan Babas telah terjalin lebih 30 tahun. Kami bermula dengan penajaan iklan di radio negeri, Minal FM. Dan for the past 2-3 years kita meneruskan tajaan di TV. Dan tahun ini Alhamdulillah Babas menjadi salah satu penaja utama untuk program Borak Dulu Sebelum Buka di TV1 setiap hari. Dan juga
azan maghrib dan doa berbuka puasa di RTM TV1 juga. Jadi ini adalah salah satu komitmen Babas untuk kami menunjukkan komitmen kami untuk meneruskan kerjasama dengan pihak RTM, menambahbaikan hubungan private public relationship lah dalam kita membantu dan meringankan beban masyarakat. Jadi akhir kata, kami berharap program Jelajah Ramadan RTM ini berjalan dengan lancar, mencapai objektif yang ditetapkan. Kita doakan perjalanan yang baik untuk semua kru-kru konvoi jelajah kali ini. Mana 34 DJ yang akan sertai. Okey, mereka akan berjelajah dan berjauhan dengan selama 20 hari daripada keluarga. Jadi ini adalah komitmen yang tinggi. Jadi kami sangat menghargai pengorbanan mereka. Ucapan tahniah syabas selamat maju jaya ditujukan kepada semua warga-warga kerja RTM, terutamanya radio-radio di peringkat negeri, agensi-agensi kerajaan dan juga rakan-rakan penaja dan strategik. Dan saya ucapkan all the best, selamat maju jaya kepada semua. Kepada kaum Cina yang akan menyambut Chinese New Year, Gongsi Fachai, dan kepada semua muslimin dan muslimat, selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Azrai Muhammad, Ketua Pemasaran Babas. Baik, untuk makluman yang berhormat Datuk dan juga rakan-rakan hadirin sekalian, lokasi pelancaran Jelajah Ramadan kali ke-14 ini diadakan di Pasar Tani Kekal Datin Halimah Lakin, bersesuaian kerana ini merupakan Pasar Tani Kekal nombor 1 dan terbaik di Malaysia. Tahniah kita ucapkan kepada Fama atas penganugerahan ini. Baik, kini tibalah kita ke acara kemuncak. Dengan penuh takzim dan hormat, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, untuk menyampaikan ucapan sempena Jelajah Ramadan 2026. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahagia Datuk Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Bahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Ini mungkin antara your last program kot. Dia nak pencen. Tinggal lagi 6 hari. Tak sabar dia nak sambung painting dia. Yang berusaha Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Baba Products Malaysia Sdn Bhd, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan peluang untuk bersama dalam majlis pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2026 pada pagi ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan hanya menghadiri acara rasmi, tapi sebenarnya melambangkan kebersamaan, komitmen dan tekad dalam menyantuni masyarakat. Pemilihan Pasar Tani Kekal ini sebagai lokasi pelancaran mencerminkan nadi kehidupan komuniti serta peranan pentingnya sebagai pusat pertemuan dan penggerak ekonomi setempat. Tuan-tuan dan puan, program Jelajah Ramadan merupakan antara program utama bahagian program radio RTM yang telah dilaksana secara konsisten setiap tahun sejak tahun 2012. Sepanjang tempoh itu, program ini bukan sekadar aktiviti tahunan, malah berkembang sebagai simbol komitmen berterusan RTM sebagai penyiar nasional yang mendekati masyarakat secara langsung. Saya difahamkan program ini telah mencatat sejarah apabila diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR terpanjang paling lama di Malaysia, menerusi pelaksanaan 38 aktiviti di seluruh negara. Pengiktirafan ini bukan hanya satu pencapaian, malah membuktikan bahawa RTM berperanan lebih daripada sekadar penyampai berita dan hiburan. Sebagai Menteri Komunikasi, saya lihat inisiatif ini selari dan selaras dengan aspirasi kerajaan Madani
yang menekankan nilai ihsan, kesejahteraan dan kemampanan sosial. RTM berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan kerajaan dengan masyarakat melalui penyampaian dasar serta pendengaran suara komuniti secara berterusan. Tuan-tuan dan puan, radio mempunyai keistimewaan tersendiri dalam dunia yang semakin digital dan pantas berubah. Radio kekal relevan sebagai medium yang dekat di hati masyarakat. Suara juruhebah yang menemani pemandu di jalan raya, para peniaga di pasar, nelayan di lautan dan petani di sawah menjadikan radio sebagai teman setia dalam rutin harian. Melalui kehadirannya yang merentas ruang dan waktu, radio menyatukan komuniti tanpa mengira latar belakang bangsa, agama dan usia. Saya percaya dengan kekuatan 34 stesen radio RTM, suara yang disampaikan bukan sekadar gelombang frekuensi, tapi gelombang keinsanan dan perpaduan. Bagi edisi yang ke-14 ini, Jelajah Ramadan 2026 melibatkan 15 buah kenderaan. Tadi saya difahamkan 20 buah kenderaan dan lebih 42 orang kru, termasuk juruhebah dan selebriti jemputan. Program ini akan menjelajah ke 30 lokasi terpilih di seluruh negara selama 20 hari. Macam geng tabligh. Wah. Bermula 16 Februari hingga 8 Mac. Merangkumi zon utara, selatan, tengah, timur, Sabah dan Sarawak. Setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja utama Babas dan rakan-rakan penaja dan rakan-rakan strategik seperti Petron, Hotel Sri Malaysia, Unimap, Pendidikan dan Latihan Technical Vocational TVET Malaysia, Raja Perfume, Himalaya, Jabatan Atom Malaysia, QSR Brands, Nestle, Aeon, TikTok dan rakan-rakan lain yang turut menyokong program ini. Dalam konteks masa, Kementerian Komunikasi sentiasa komited untuk memastikan RTM terus relevan dan berdaya saing seiring dengan arus transformasi digital. Radio hari ini tidak lagi terhad kepada siaran analog. Sebaliknya telah berkembang merangkumi platform digital, penstreaman dalam talian dan integrasi media sosial. Hari ini kita tahu DJ radio bila mereka bersiaran bukan hanya bercakap kepada mikrofon tapi juga kepada handphone dan melalui media sosial. Hari ini orang tidak lagi mendengar radio melalui radio, set-set radio atau dalam kereta, tapi juga di kaca televisyen dan di handphone masing-masing. Maka kita perlu cari satu jalan usaha yang baru untuk menyantuni kumpulan-kumpulan pendengar kita yang tega, yang mengikuti, yang setia dengan radio masing-masing. Saya antara stesen radio favourite saya dalam RTM ialah Trax FM. Masa saya membesar ada dia. Ya, Trax FM. Kenapa saya suka stesen radio RTM? Sebab dia tak ikut format. Dia boleh mainkan apa-apa lagu. Dan saya gemar kadang-kadang pleasantly surprised dengan lagu-lagu yang dapat dipilih. Jadi saya sangat gembira dan saya harap rakan-rakan para penyampai juruhebah radio-radio RTM, kita ada 34 stesen radio. Kita perlu juga berusaha untuk mencari cara yang baru menyantuni komuniti, memastikan pendengar Gen Z macam mana kita nak pupuk minat dan kesetiaan mereka kepada stesen radio sekiranya mereka merupakan generasi 6-7. Datuk Suhaimi tak tahu apa tu 6-7. Jadi kalau kita nak tahu, nak pupuk kelompok pendengar yang baru bagi masa depan, kita kena faham perubahan teknologi dan juga perubahan zaman. Dan jangan kita bernostalgia, tapi kita impikan masa depan dan kita realisasikan masa depan yang kita inginkan. Akhir sekali kepada seluruh skuad konvoi Jelajah Ramadan 2026,
para penerbit, juruhebah, kru teknikal, pemandu dan selebriti jemputan, saya titipkan pesanan agar sentiasa mengutamakan keselamatan. Biar lambat asal selamat. Dalam kereta jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Jangan bertiktok semasa memandu. Ada yang banyak melakukan kesalahan ya, ada. Biar yang lain buat TikTok, yang memandu drive ya. Dan sentiasa jaga imej dan akhlak sebagai wakil penyiar nasional dan menyantuni masyarakat dengan penuh keikhlasan. Setiap langkah, tutur kata dan tindakan saudara-saudari mencerminkan kredibiliti RTM di mata masyarakat. Semoga program ini terus menjadi wadah penyatuan masyarakat, memperkukuh hubungan RTM dengan komuniti serta menyemarakkan semangat kebersamaan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Buat rakan-rakan yang akan menyambut malam ni, mereka akan ada reunion dinner. Saya ucapkan Sinen Kuala, Senti Cangkang, Wan Serui, Angpau Nalai. Tapi untuk yang akan menyambut bulan Ramadan, saya ucapkan juga Ramadan Karim. Semoga Ramadan tahun ini memberi kita peluang untuk beribadat dengan lebih berkualiti. Dan insyaAllah kita jumpa nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Seterusnya diminta Datuk kekal di pentas untuk acara yang seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio, menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Datuk Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, untuk bersama Yang Berhormat Datuk untuk ke pentas utama bagi acara penyerahan tajaan daripada rakan-rakan penaja sempena Jelajah Ramadan 2026. Baik, kita mulakan dengan penaja utama kita. Dipersilakan Wakil Penaja Babas. Boleh tak saya nak dengarkan tepukan yang paling gemuruh daripada rakan-rakan saya? Baik, terima kasih Babas. Baik, untuk seterusnya Wakil Penaja Hotel Sri Malaysia. Terima kasih. Seterusnya Wakil Penaja Petron Malaysia. Seterusnya Wakil Penaja Jabatan Tenaga Atom. Seterusnya Wakil Penaja Himalaya Wellness Malaysia. Seterusnya Wakil Penaja QSR Brand Pengendali Jenama Terkenal KFC, Pizza Hut dan Live.
Baik, terima kasih. Baik, seterusnya Wakil Penaja Raja Perfume X Lava Bell. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, Wakil Penaja Majlis TVET Negara. Baik, terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan strategik Nestle, Bertam Resort, Nesq Travels Sdn Bhd, Aeon Mall, Jabatan Pengangkutan Jalan, Batik Air Malaysia dan TikTok Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, Yang Berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Bahagian Program Radio Jabatan Penyiaran, dan dimohon mengambil tempat untuk acara yang seterusnya. Baik, untuk acara seterusnya sama-sama kita saksikan persembahan daripada Amir Masdi yang akan menyanyikan lagu tema Jelajah Ramadan hasil Idea daripada pengarah bahagian program radio sendiri Encik Saiful Zaman. Boleh tak berikan tepukan paling gemuruh untuk Encik Saiful Zaman? Dan untuk makluman Yang Berhormat, ini merupakan kali pertama Jelajah Ramadan mempunyai lagu tema sendiri setelah memasuki edisi yang ke-14 dan Johor merupakan negeri pertama diperdengarkan lagu ini. Tepuklah sikit. Baik, dengan lagu Meniti Ramadan, lirik daripada Encik Saiful Zaman, lagu daripada Encik Saiful Zaman dan Darren Sebastian. Jom sama-sama kita persilakan Amir Masdi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Thank you for having me this morning. My name is Amir Masdi. I just want to say thank you to RTM. Thank you kepada YB Fahmi Fazil, KSU. Terima kasih kepada Tommy, and I want to thank to the composer and lyricist for Meniti Ramadan. This is a special day untuk saya dan saya harap untuk anda semua juga, because this is the first time we are going to listen to Meniti Ramadan for the first time. So, without further ado, terimalah Meniti Ramadan. Ramadan hadir bawa cahaya, menyatukan hati segenap jiwa. Radio RTM setia bersama, menghulur kasih tanpa berbeza. Di setiap ruang kita bersua, membawa suara, membawa doa. Satu suara, satu jiwa, mengikat kita dalam kasihnya. 3-4 stesen, satu suara, meniti Ramadan penuh makna. Berkongsi nikmati bulan Ramadan dengan penuh erti, penuh bermakna. RTM menyantun yang memerlukan, harmoni terjalin sepanjang puasa. Gelombang kasih tak pernah berhenti, dari kota desa hingga Permai.
satu suara, satu jiwa, mengikat kita dalam kasihnya. 3-4 stesen, satu suara, meniti Ramadan penuh makna. Bersama RTM kita melangkah Ramadan mulia penuh kasih mesra. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Amir Masdi. Baik, kita ke acara yang seterusnya. Baiklah hadirin sekalian, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil bersama Datuk KSU menyampaikan sumbangan sempena Jelajah Ramadan 2026. Untuk makluman hadirin, seramai 80 orang penerima sumbangan. Untuk hari ini hanya 10 orang menerima sumbangan sebagai simbolik. Untuk makluman juga, 80 orang penerima mengambil kira signifikan ulang tahun RTM ke-80 tahun ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tetamu kehormat untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Baik, kita terus bersama DJ Saufi dan DJ Nurulista untuk gimmick pelancaran. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada DJ Suzy. Ya, yang berada di pentas utama ketika ini. Nurul, Ya, kita saya. berada di betul-betul berhadapan dengan pintu masuk Pasar Tani Kekal Fama untuk pelancaran Jelajah Ramadan edisi ke-14 2026. Ya, Sofi, ini adalah kali yang ke-14 Jelajah Ramadan bagi tahun ini dan kita dapat lihat apa yang berlaku di sini. Masih lagi ramai masyarakat ataupun penduduk komuniti yang ada di sekitar Bandaraya Johor Bahru untuk bersama dengan kami sebenarnya dengan majlis pelancaran Jelajah Ramadan 2026 bagi tahun 2026 ni kali yang ke-14, Sofi. Betul. Jadi Ya. masih lagi sempat untuk anda sebenarnya yang baru saja tiba. Betul. Ada banyak lagi jualan-jualan yang disediakan di sini selain daripada pameran, Betul. gerai jualan yang mana nak cari makanan. Alhamdulillah Nurul, kita tengok reaksi daripada pengunjung-pengunjung kita yang hadir pada hari ini. Betul. Katanya nak cari apa pun semuanya Semua ada. Di bawah satu bumbung kami bawakan khas untuk anda, terutamanya untuk bangsa Johor. Hari ini kita bawakan anda bertempat di Pasar Tani Kekal Fama, Jalan Datin Halimah Lakin untuk anda. Lokasi yang cukup menarik, cukup cantik, cukup lawas, semua ada untuk anda semua. Sesuai dengan persiapan kita untuk sambut bulan Ramadan, Sofi. Ya, betul tu Nurul. Ya. Okey, kami dari Johor FM juga ada buka studio mini kita Betul. untuk kita pada hari ini kan. Jadi
kita sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran anda semua. Terima kasih yang mana mendengarkan siaran Johor FM sebelum ini. Betul. Yang mendapat promosi dari semua platform media sosial kami. Jadi hadir ke Pasar Tani pada hari ini. Baiklah, untuk itu Nurul, sudah semestinya kita tak sabar-sabar untuk ke acara seterusnya. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu gimmick pelancaran Jelajah Ramadan edisi ke-14. Baiklah, dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, untuk tampil ke lokasi pelancaran Jelajah Ramadan edisi ke-14. Dipersilakan. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri dan juga Datuk Didi KSU terhormat kita untuk bersama baik dengan majlis dengan penuh hormat mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk meletakkan tangan sebagai simbolik perasmian Ramadan edisi ke-14 sambil disaksikan tip-tip kehormat dengan kiraan 3, 2, 1. Baiklah Sofi, dengan sentuhan penuh simbolik superstar tadi, maka secara rasminya Jelajah Ramadan edisi ke-14 telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Ya, satu detik yang saya kira bukan sahaja mendatangkan permulaan sebuah jelajah, tetapi juga membawa mesej kebersamaan, keprihatinan dan semangat menyantuni masyarakat sepanjang bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Okey Sofi, sama-sama kita nantikan kenderaan yang akan membawa skuad jelajah kita pada kali ini untuk edisi yang ke-14. Apakah kenderaannya? Sama-sama kita nantikan, kita lihat apakah kenderaannya. Ini merupakan satu kejutan untuk skuad juga, dan kita juga dari Johor FM, RTM Johor sini terkejut apa kenderaan yang akan dibawa. Okey, untuk meneruskan perjalanan selama 20 hari 21 hari. 21 hari Sofi, betul. Betul. Sambil-sambil kita saksikan sekarang ini. Ya. Kalau anda dapat lihat di belakang kami di sini, inilah dia kenderaan yang bakal membawa skuad Jelajah Ramadan mengelilingi ataupun akan pergi ke setiap negeri yang ada di negara kita. Betul, sebanyak 14 negeri mereka akan jelajah untuk kali ini dan akan membawa bersama dengan 34 penyampai ataupun ikon RTM sendiri untuk 34 stesen RTM. Jadi apa yang akan mereka bawakan kepada anda semua? Okey, ini dia, kita tengok, kita sama-sama saksikan. Okey, kita akan mau cek Sofi. Betul. Baik. Kalau kita lihat di belakang tu, inilah dia kenderaannya. Bukan saja skuad Jelajah Ramadan bersama-sama dengan penaja kita juga Nurul yang akan berkonvoi pada edisi kali ini, iaitu Babas Hotel City Malaysia, Raja Perfume X Level, Jabatan Tenaga Atom, QSR dan NESQ. Berikan tepukan kepada semua penaja-penaja kita. Okey, untuk seterusnya Sofi, antara aktiviti sepanjang jelajah skuad Jelajah Ramadan akan singgah ke 80 buah masjid sempena dengan 80 tahun ulang tahun RTM kita pada tahun ini. Baik, tahniah dilakukan sekali lagi kepada Yang Berhormat Menteri atas kesediaan menyempurnakan gimmick pelancaran sebentar tadi. Baik Nurul, kita ke acara seterusnya. Silakan, iaitu penyerahan mock-up kunci kita pada hari ini. Jadi seterusnya dijemput yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran, untuk menyerahkan mock-up kunci kepada Yang Berhormat Menteri sambil disaksikan oleh tif-tif kehormat kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baiklah, dengan kini Yang Berhormat Menteri juga dipersilakan menyerahkan mock-up kunci tersebut kepada Ketua Konvoi Jelajah Ramadan, iaitu Encik Abdul Razak Ahmad, sebagai simbolik pelepasan dan amanah memimpin Jelajah Ramadan pada tahun ini. Ini dia Encik Razak Ahmad, Ketua Konvoi Jelajah Ramadan edisi ke-14. Okey. Itu dia. Selepas ini Encik Razak bersama-sama dengan semua kru akan memulakan perjalanan. Baiklah, Datuk, selepas ini kita akan ke pelepasan pula. Sebagai simbolik pelepasan rasmi konvoi, majlis diteruskan dengan acara penyerahan bendera pada pagi ini. Jadi, dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Datuk KP untuk menyerahkan bendera kepada Yang Berhormat Menteri. Untuk itu dipersilakan. Itu dia Sofi, acara penyerahan bendera Jelajah Ramadan bagi tahun ini kali ke-14 bagi tahun 2026. Wow, masih putih, masih cantik, masih suci kita punya bendera. Inilah juga bendera sebenarnya yang akan menjelajah ke seluruh negeri
bermula pada hari ini kita Betul. di Negeri Johor akan ke Melaka selepas ini, sebelum ke Negeri Sembilan, akan ke Pantai Timur, Utara dan kembali ke Kuala Lumpur nanti. Betul. Okey, untuk seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Datuk-Datuk kita ke hadapan sedikit. Ya, betul. Untuk Selepas kita ini. acara pelepasan pula. Sekejap lagi. Kan? Boleh ke sana sikit. Kan kita beri laluan sikit kepada divisi terhormat kita. Jadi kita akan sama-sama saksikan selepas ini gimik pelancaran untuk Jelajah Ramadan edisi yang ke-14. Menariknya Nurul, apa yang boleh kita kongsikan? Perjalanan sejauh lebih 2,000 km. Betul, 2,501.1 kilometer sampai Ya, ini itulah termasuk dia. Sabah dan juga Sarawak. Jarak perjalanan sempat kita kira lagi Ya, daripada betul. Johor macam saya katakan tadi. Betul. Jadi sebanyak 14 negeri mereka akan jelajah sepanjang 21 hari ini. Okey, sesuai dengan jelajah Ramadan bagi tahun 2026 bertempat, dan inilah permulaannya kita di sini di negeri Johor Darul Takzim. Kan? Baik, sambil-sambil itu masih lagi disaksikan oleh kesemua pengunjung-pengunjung yang hadir turut bersama-sama dengan kita, penaja-penaja juga. Baik, adakah kita lihat mereka telah pun bersedia untuk gimik pelancaran ataupun pelepasan. Okey, dengan kiraan kita akan mulakan pelepasan. Okay. Semua dah sedia, okey? Semua dah sedia, Baiklah, ayo kita berikan tumpuan untuk pelepasan konvoi skuad Jelajah Ramadan edisi ke-14 dengan Dalam kiraan 3, 2, 1. Inilah Sofi, 10 kenderaan konvoi untuk Jelajah Ramadan kita kali ini. 10 kenderaan okey akan membawa penyampai-penyampai dan juga kru RTM sepanjang 21 hari bersama dengan penaja-penaja kita juga yang akan sama-sama konvoi untuk kali ini bagi kali yang ke-14 bagi tahun 2026. Ya, dengan ini maka Jelajah Ramadan edisi ke-14 dilancarkan secara rasminya. Dan perjalanan skuad Jelajah Ramadan selepas ini akan ke Melaka, bandaraya bersejarah sejauh 202 km, Sofiq. Ya, kita dapat lihat di situ lambaian kru-kru yang begitu gembira, begitu teruja sebenarnya. Betul. Untuk memulakan perjalanan konvoi Jelajah Ramadan dari selatan tanah air, dari negeri Johor Darul Takzim pada pagi ini. Ya, itu dah wajah-wajah rakan-rakan kami dan juga Sofi juga akan mengiringi juga. Okey, akan mewakili negeri Johor untuk skuad Jelajah Ramadan pada tahun ini, Sofi. Okey. Baik, jadi mudah-mudahan semoga perjalanan mereka dalam rahmat Yang Maha Esa, insya-Allah mudah-mudahan selamat sampai ke setiap destinasi yang dituju. Lambaian terlihat di situ. Betul, juga keceriaan, keterujaan wajah-wajah dari setiap peserta kru konvoi Jelajah Ramadan edisi ke-14. Okey, kita juga ada penaja-penaja akan bersama seperti Babas. Okey, kita juga ada QXR pun ada penaja-penaja akan bersama sepanjang konvoi ini, Sofi. Ya, Raja Perfume bersama-sama dengan kita. Besok kita ada siapa lagi, Sofi? SQ. Kita ada Nesq. Itu dah kenderaan yang terakhir saya kira. Ya, itu dah kenderaan yang terakhir. Baik, untuk itu maka selesailah sudah majlis pelancaran Jelajah Ramadan edisi ke-14 2026. Majlis berakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, Yang Berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Yang Berbahagia Dato' Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran serta semua tetamu kehormat dan juga jemputan yang sudah hadir memeriahkan majlis pada hari ini. Ya, Nurul. Ya, saya rasa begitu teruja kita juga. berdua, kita ada lagi 2 orang. Ya, rakan betul. kita, Saya betul. sangat-sangat teruja sekarang ni. Ya, betul. Saya Ya. jumpa Sofi. Bukan Sofi selalu. jumpa Sofi. Ya, Sofi Sufia.
Okey. Jangan terkeliru dekat sini Tapi apapun, alhamdulillah kita ucapkan misi kita telah pun selesai pada hari ini, khususnya untuk kita melihatkan kepada anda berkenaan dengan majlis perasmian peluncuran pelancaran bagi program Jelajah Ramadan 2026 untuk tahun ini. Pastinya. Ya, ada pelbagai intipati yang dibawakan kepada anda. Kalau mungkin juga ada pelbagai kelainan yang dibawakan untuk kali ini, khususnya berkenaan dengan Jelajah Ramadan 2026 edisi yang ke-14 ini untuk menyantuni masyarakat yang berada di masyarakat setempat, terutamanya apabila melibatkan negeri-negeri yang akan kita kunjungi. Betul. Kita singgah masjid kali ini sebanyak 80 masjid. Ada aktiviti-aktiviti juga yang disediakan di setiap destinasi yang kita pergi. Sebab Jelajah ni pergi Sofi kan? Betul. Sofi akan pergi. Betul. Sofi, berdebar-debar tak sekarang ni? Ke teruja sangat-sangat? Sangat teruja. Bukan apa, inilah masanya kan untuk kita melihat orang kata mungkin keindahan, keunikan negeri orang. Kita nak pergi berjalan tu bukanlah selalu sangat untuk round satu semenanjung tu, satu Malaysia. Betul. Inilah peluangnya dan akan berakhir insya-Allah pada 8 Mac nanti. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada konvoi Jelajah Ramadan RTM untuk edisi ke-14 ini, termasuk juga kepada Sofi. Kami mendoakan keselamatan anda, kemudahan anda, semoga mencapai inspirasi dan juga aspirasi utama untuk kita menyantuni golongan-golongan yang benar-benar memerlukan. Terima kasih kepada Nurul dan juga Sofi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih juga. Untuk semua juga, jangan kita tak lupakan pengunjung-pengunjung yang hadir lah bersama-sama. Okey, nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Regis Fiara Jarif. Dan saya Munawar Azmi. Saya Saufi Nawawi. Dan saya Nurul Lista. Kami melaburkan tirai sehingga kita berjumpa lagi. Pastinya terus setiap sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kami akan berikan kepada anda perkembangan semasa untuk Jelajah Ramadan RTM 2026. Kami undur diri. Pastinya kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye.